Apa yang kita ingin buat dalam video ini adalah beberapa soalan melibatkan segi empat selari. Soalan pertama berbunyi seperti ini. Jika kita ada segi empat selari A, B, C, D, mari kita buktikan yang sisi bertentangan mempunyai panjang yang sama. Jadi buktikan AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Biar saya lukis satu perpenjuru di sini. Penjuru ini menyilang dua set garisan selari, jadi anda boleh kata ia adalah garisan melintang. Biar saya lukiskan ia semula supaya lebih kemas. Okey. Jika kita lihat DB, kita boleh lihat ia sebagai garisan melintang untuk garisan selari AB dan DC. Anda boleh pilih A, B, D. A, B, D akan menjadi kongruen. Jadi sudut ABD, sudut itu akan kongruen kepada sudut BDC kerana mereka sudut dalaman alternatif. Anda ada garisan melintang dan selari. Kita tahu yang sudut ABD akan menjadi kongruen kepada sudut BDC. Sudut BDC. Anda boleh lihat perpenjuru DB. Anda boleh lihat ia sebagai garisan melintang dua garisan selari ini, AD dan BC. Dan jika anda lihat ia, anda akan nampak sudut itu, DBC, akan menjadi kongruen kepada sudut DBC, akan menjadi kongruen kepada sudut ADB dengan sebab yang sama. Mereka adalah sudut dalaman alternatif. Garisan melintang dan yang menyilang dua garisan selari, ini adalah sudut dalaman alternatif yang kongruen bila anda ada garisan melintang menyilang di garisan selari. Kita juga nampak kedua-dua segitiga ini, segitiga ADB dan segitiga CDB, berkongsi sisi. Mereka berkongsi sisi, jadi sudah pasti ia akan sama. Atau anda mungkin sedar yang kita sudah tunjuk kedua-dua segitiga. Mereka ada sudut merah jambu di sini dan sisi yang sama di sini. Dan mereka ada sudut hijau, sudut merah jambu, sisi yang sama dan sudut hijau. Jadi kita baru tunjuk biangle side angle yang kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. Biar saya tuliskan ia di sini. Kita tunjuk yang segitiga itu, segitiga ADB, kongruen, dan CBD yang datang dari
yang datang dari angle side angle congruency. Jadi ini dari angle side angle congruency. Jika dua segitiga adalah kongruen, maka semua sudut segitiga ini akan menjadi kongruen. Lagi-lagi sisi DC yang sama dengan BA. Sisi DC di bawah segitiga ini sama dengan sisi BA yang berada di atas. Mereka perlu menjadi kongruen. Jadi DC akan sama dengan BA. Kerana mereka adalah sisi yang sama dalam segitiga kongruen, jadi ini akan sama dengan itu. Dan oleh kerana itu AD sama dengan CB. Sama dengan CB. AD sama dengan CB atas sebab yang sama. Sisi yang sama dalam segitiga kongruen. Dan kita sudah siap. Wub-wub, kita sudah buktikan sisi bertentangan adalah kongruen. Sekarang, mari kita buat yang lain pula. Katakan kita ada sejenis sisi 4. Dan kita tahu yang sisi bertentangan adalah kongruen. Bolehkah kita buktikan yang ini adalah segi 4 selari? Mari kita lukiskan perpenjuru di sini. Kita sudah banyak tahu tentang segitiga. Jadi biar saya lukis. Itu pun. Baiklah. Kita tahu yang CB akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi saya lukiskan ia macam tu. Kita sudah pisahkan sisi 4 kepada dua segitiga. Segitiga ACB dan segitiga DBC. Lihat, mereka ada semua tiga sisi. Yang dua segitiga ini adalah sama. Jadi kita tahu by side yang mereka adalah kongruen. Kita tahu yang segitiga itu. Saya akan mulakan dari A. Jadi ACB ialah kongruen kepada segitiga DBC. DBC. Dan ini adalah by side congruency. Ia memberitahu kita yang semua sudut yang sama akan menjadi kongruen. Contoh, ABC akan menjadi kongruen kepada sudut DCB. Lah sudut yang sama. Sudut DCB adalah sudut yang sama.
Jadi ABC akan menjadi kongruen kepada DCB. Dua sudut ini akan menjadi kongruen. Menarik ya, kerana anda ada satu garisan panjang dan ia menyilang AB dan CS. Dan kita sudah nampak yang ini akan menjadi sudut alternatif. Sudut dalaman alternatif adalah kongruen. Dan kerana kita ada sudut alternatif kongruen ini, kita tahu yang AB akan selari dengan CD. Jadi ini mesti sama dengan ini. Kita tahu yang AB selari dengan CD oleh sudut dalaman alternatif. Oleh garisan melintang yang menyilang garisan selari. Sudut ACB kongruen kepada sudut DBC. Kita tahu dengan sudut yang sama dalam segitiga kongruen. Jadi kita kata sudut ini sama dengan sudut ini. Sekali lagi, ini boleh jadi sudut dalaman alternatif. Ini adalah garisan melintang. Ini adalah dua garisan melintang di mana kita tak pasti mereka adalah selari. Tetapi kerana sudut dalaman alternatif adalah kongruen, kita tahu yang mereka adalah selari. Jadi ini selari dengan ini. Kita tahu yang AC ialah selari dengan BD oleh sudut dalaman alternatif. Dan kita sudah pun siap. Apa yang kita telah buat ini memang menarik. Kita telah tunjuk jika anda ada segi empat selari, sisi bertentangan, mempunyai panjang yang sama. Dan jika sisi bertentangan ada panjang yang sama, maka anda ada segi empat selari.